30 hari 30 resipi koleksi Ramadan dan Syawal bersama Kakak Gorgeous memasak. Hari ni kita nak masak nak cepat. Okey, siang bawang. Yang nanti tengok ujung-ujung apa kita masak hari ni, okey? Masak pula siang bawang putih, bawang merah macam ni. Lepas tu kita ada sausage sikit, kita ada tomato. Kita ada benda yang tak sihat, ada benda yang sihat, kita kena gabungkan sekali. Okey lah tu kan, sesekali bukan selalu pun kan. Okey, ada cendawan juga. Ni cendawan apa nak pakai boleh, sayur apa nak pakai pun boleh. Kalau ada sawi boleh guna sawi. Tumis minyak sikit, lebih kurang 2 sudu besar minyak masak. Bawang yang kita dah potong-potong tadi, masukkan kuali dah panas, masuk je bawang ni. Ni senang ni sebab kita nak cepat ni. Okey, sebab dah lambat nak buka puasa ni. Nak bersahur pun dah lambat. Kita nak cepat je. Okey, masuk semua bahan. Masuk sedikit ikan bilis. Ini nak bagi rasa umami pada kita punya masakan kita ni. Okey, masukkan air, tak payah banyak sangat, agak-agak je. Okey, lepas tu masukkan sos cili lebih kurang 2 sudu besar. Lepas tu masukkan pula kicap manis 2 sudu besar juga, dan sos tomato 2 sudu besar juga. Masukkan sausage yang kita dah potong tadi, serbuk perasa. Kita nak masak, mesti korang dah tahu apa kita nak masak. Masukkan perencah kari, mi segera kita. Okey, masukkan mi segera kita. Kita nak buat mi segera sebab nak cepat. Dah tak sempat ni nak berbuka, nak bersahur dah. Okey, masukkanlah banyak mana yang korang nak, bilangan kuantiti dia tu. Okey, masak semua ni. Ni nak cepat. Lambat pula dia nak mendidih. Okey, dah mendidih, masukkan sayur-sayuran kita. Sayur-sayuran boleh pilih ikut cita rasa. So, hari ni kita masukkan juga kicap pekat. Sebab hari kita nak buat mi segera Hailam. Kalau dalam bahasa lain kita kata panggil Maggi kan, tapi tu je nama. Kita panggil mi segera Hailam. Dah siap, boleh hidang dengan sedikit cili potong macam ni. Anak banyak, isi pedas banyak sikit kan, baru dah berselera makan pedas-pedas. Bubur sikit banyak-banyak lagi. Okey, hidang lagi dengan cili api. Maklumlah nak makan pedas-pedas katanya. Okey, dengar bunyi slope dia. Sedapnya. Nak cepat dah siap, boleh hidang. Bye.